Salam geng, racun kali ni kita masih lagi dengan Honor Win. Sebelum kita masuk ke dalam video gaming test penderaan, saya actually nak buat video lain sikit kali ni sebab saya memang tak puas hati betul tau dengan model ni sebab bateri yang diletak dekat sini 10,000 mAh. So dalam video ni saya ingat kan, saya plan nak buat video pakai seharian lah daripada pagi sampai ke malam dan berapa persenkah bateri dia boleh tinggal bila malam nanti. So kalau korang nak tahu juga macam mana hasil dia, adakah kapasiti 10,000 mAh dia betul-betul legit atau sekadar number saja atas kertas kan? Kalau korang dah bersedia, jom kita mulakan racun sekarang. Okay, so first of all kita akan ambil phone dan kita akan check dulu berapa persen bateri. Sekarang ni pukul 8.54, bateri kita masih 100% dan kita akan turun KL jalan-jalan lah sehari bersama Honor Win ni. Kita nak tengoklah kan macam mana boleh survive ke tidak dengan bateri yang besar ni. Berapa persen agaknya kalau kita balik studio malam nanti tinggal. So, let's go. Sebelum tu, kita akan ambil beberapa RC sebab jadi kita nak test sikit lah hari Minggu kan, nak santai-santai. Sekarang saya rakam pakai 4K 60fps direct daripada kamera phone ni dan audio daripada phone. Saya ada tak pakai external audio ke apa. Kita nak pilih yang mana Saya rasa hari ni saya nak try main yang ni kot. Sebab yang ni Ralo model baru SBK Stormbreaker ni saya tak pernah try lagi. Kita just unboxing saja. Lepas tu maybe saya nak try juga main Rift ni pun kita nak bawa juga. Yang last kali maybe saya akan bawa 3 kit. Satu lagi saya akan bawa ni Rustler Ultimate. Kita nak bashing-bashing sikit. Kita akan pergi tempat best. Kejap lagi saya akan tunjuk kat korang. By the way, yang ni model baru. Baru je saya dapat unboxing. Belum test lagi running dekat tanah tau. Oh, besar gila. Kalau korang ada main juga RC, cuba share sikit kat ruangan komen. Agak-agak kan, berapa banyak model ada dekat sini. Cuba teka. Okay, so sekarang ni waktu menunjukkan pukul 9.14, lebih kurang dalam 15 minit lah kita set up barang dalam kereta. Dan kita bersama dengan siapa ni? Kakak. Yang ni? Adik. Yang tu? Mami. Mami. Satu family. Kita akan turun seharian pakai Honor Win sambil jalan-jalan sikit. Dan untuk first tempat kita nak pergi sekarang ni, of course kita nak pergi mana ni? Makan roti canai. Okay, jom. Let's go. Alright, so sekarang waktu menunjukkan pukul 10.31 pagi. Saya dapat guna Honor Win ni lebih kurang dalam 1 jam lebih. Banyaknya pakai tadi just untuk map. Tengok map, saja nak test map dia. Lepas tu saya guna juga untuk kamera record tadi kan. Dan sekarang ni kalau korang perasan dekat situ kita dapat 5G. Apa kata kita cuba test sikit lah kan kelajuan dia. Biasanya kan isu terbesar kalau beli phone China, phone import lah lagi phone China ni kan, 5G tak dapat. Tapi untuk model ni dapat tau. So saya akan cuba try speed test. Kita tengok berapa kelajuan kita dapat untuk 5G. Kalau tengok dekat sini dia tengah running, kita dapat tinggi juga kan. Nice. Boleh tengok kat situ 5G support. Selagi kita dapat 5G boleh kadang-kadang tukar 4G. Tengoklah pada kuasaan. Untuk yang SIM saya pakai sekarang ni SIM Unify. Alright, so kita dah membeli nasi lemak dekat sini. Kita boleh nampak. Sebenarnya tadi kita nak makan dekat kedai tau, tapi sebab ramai orang, so kita decide tukar plan. Kita beli je nasi lemak, makan je dekat rumah. So let's go. Okay, sekarang ni pukul berapa? Check dulu dekat phone. Kalau tengok dekat bahagian hadapan skrin, 11.55 minit pagi. Dah nak tengah hari. Agak lewat actually saya makan pagi. Untuk bahagian hadapan skrin ni, kalau korang tengok betul-betul kan, memang nampak cantik juga dipandang, vibrant, sharp kan. Lepas tu bezel dia pun boleh kata agak minimal juga. Dari belakang pun sama actually. Korang tengok sendiri, jenis rata, jenis flat kan. Lepas tu untuk rekaan dia sendiri kan, bagi saya memang nampak clean, nampak minimal tau. Dia tak nampak macam terlalu overhype sangat rekaan gaming dia. Sebab memang sekarang ni lah, start 2024 lagi, biasanya brand-brand yang buat phone gaming ni, memang diorang buat rekaan tu dah nampak lebih clean, lebih minimal. Dekat bahagian belakang ni, korang nampak lah, dia ada panel ataupun dia ada macam plate camera yang agak besar. Memang standard sekarang lah macam iPhone 17 Pro, macam Xiaomi 17 juga kan. Lepas tu dekat situ ada setup triple camera dan yang paling rare kalau korang tengok dekat bahagian satu lagi yang macam lens tu ada tulisan ultra fan. Actually dekat situ ada kipas tau, ada lubang angin masuk. Satu lagi lubang dekat bahagian bawah tu. Kalau korang perasan kan, ada angin masuk, angin keluar.
dengan kelajuan 25,000 RPM. Sangat-sangat laju dan bunyi dia actually agak bising juga. Untuk dia punya panel plate tu korang boleh nampak lah tebal macam mana kalau letak kat atas meja. Memang akan macam ni. Tapi tak adalah seteruk mana pun. Kalau tengok dekat bahagian dia punya bezel pula kan. Nampak kat situ kan. Ada volume button, sedap tekan, power button dan satu lagi extra button ni actually kan button AI tau. Anyway, kalau korang masuk dekat dalam dia punya aplikasi AI button ni, saya perasan dia punya UI, dia punya gambar kat dalam tu sebiji dia tiru macam yang ada dekat iPhone series tau. Korang nampak sendiri kan? Design lebih kurang kan? Interesting. Dekat bahagian bawah pula dekat situ ada lubang pengecasan of course. Lepas tu ada juga lubang speaker. Dia support atas bawah lah stereo speaker. Dan yang menariknya kan, walaupun bateri yang ditanam dekat model ni cukup besar, tapi korang boleh nampak lah, ketebalan dia hanya 8.3mm saja. Yang ni semua berkat penggunaan teknologi silikon karbon tau. Berbaki lagi 84% bateri dan kita akan cuba tengok dari segi prestasi. Secara fokus dia, kita akan main game. Kita akan main game yang heavy sikit, grafik tinggi, main dalam 10 ke 15 minit ataupun lebih. Tengok macam mana. Cuma dekat sini walaupun dia phone gaming tapi dia tak ada trigger macam yang korang boleh jumpa dekat Magic. Walaupun macam tu dia still dapat dekat belakang kipas 25,000 RPM. Sangat-sangat sejuk, boleh set tau. Kalau korang masuk dekat setting dia, korang tengok dekat sini kan. Cooling fan, saya on kan. Lepas tu korang boleh set tau kelajuan dia naik mana. Dan bunyi dia agak bising, korang boleh dengar sendiri. Agak bising bunyinya. Dan untuk prestasi dia pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Korang boleh tengoklah dekat screen untuk dia punya spek selebihnya. Untuk AnTuTu score dia saya dapat banyak ni, which is dah cukup powerful. So nanti saya akan buat video lain, kita akan main game AAA, kita akan belasah kau-kau. Sekarang kita dapat masuk dekat dalam game Car Street. First of all, kita akan set dulu grafik dia. Macam korang nampak dekat bahagian setting, pergi dekat bahagian grafik. So dekat sini saya dah naikkan semua paling tinggi. Macam korang nampak FPS limit. Lepas tu kita akan pergi dekat app gaming ni, kita setkan kepada yang paling tinggi juga game, korang nampak. Cooling fan pun kita aktifkan, kita pakai kelajuan kipas yang paling tinggi. Dekat dalam ni korang tengoklah ada macam-macam, ada filter, game booster, bypass charging, apa yang korang nak semua ada dalam ni. Cuma satu benda yang saya kena nasihat korang kan, kalau korang pakai phone yang sama, untuk dalam in-app game ni better kan, korang jangan sign in korang punya owner ID. Sebab bila masuk owner ID, saya perasan dia akan bertukar kepada yang standard punya in-app game. So nanti kan, macam cooling fan apa semua, korang tak boleh direct tekan daripada game ni tau. Better korang biar je macam ni. So kita akan main dalam beberapa minit. Dekat sini saya perasan memang smooth je, tanpa sebarang isu. Kalau tengok kan, kita dapat FPS dekat situ 50-60 macam gitu je. Anyway, untuk setting lain ni saya biar je standard lah. Saya pakai wifi, lepas tu brightness auto. Dan untuk refresh rate pun saya setkan kepada auto. Tapi untuk kita punya penderaan gaming test nanti, saya akan setkan yang paling tinggi lah macam kita selalu buat. So far memang tak ada terasa lag ke apa. Sedap gila korang nak main. Smooth je. Korang boleh layan dulu lah. Oh, untuk speaker saya akan naikkan paling tinggi. Total lebih kurang ni kan, dekat-dekat dalam 40 minit, hampir 40 minit juga rasanya kita dapat main Car Street dekat Honor Win. Setting sama je macam tadi, korang boleh tengok sendiri, tak ada ubah apa-apa pun. Lepas tu gaming mode ni kita setkan kepada game lah untuk dapat performance yang paling tinggi. FPS rata-rata kita dapat sekitar 60, tapi sepanjang gameplay ni ada sekali saya terasa memang FPS dia drop yang macam kita rasa lah FPS dia. Oh, tayar dah pecah sekarang, kita tak boleh nak bergerak dah. Tapi tak apalah, kita terus check bacaan suhu. Dari bawah ni tak panas mana pun. Kita dapat sekitar 38, 37. Dari atas kita dapat sekitar 40, 41, 42. Tadi boleh pergi sampai 43 degree lah. Paling panas 43 degree je. Nampak tak? Hampir 43 tau. Oh, 43 degree kita dapat. So far, prestasi dia just nice. Untuk video kali ni kita just test satu game je. Soon kita akan test banyak game lah dalam video penderaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau nampak aku tengah rekod apa ni? Salam dulu. Kau kakak ni phone apa? Honor? Phone apa? Entah. Malam dia mesti nampak terang lagi. Kalau telefon aku gelap habis ni, tak nampak dah. Itulah sebab dia. Screen dia support 6000 nits scroll. So macam mana Rol? Kau rasa padu tak padu Honor Win? Oi, padu Padu Kalah telefon aku.
Dengan spek macam ni, 10,000 mAh bateri, 185Hz, ada kipas kat belakang, kau anggaran berapa ribu? Kau rasa kalau spek macam ni sepatutnya berapa dia kena jual? Spek je ni biasa anggaran dalam 4,000 ke atas. 4,000 ke atas Dekat dalam Shopee, harga dalam 2,005 macam tu lah boleh dapat. Untuk varian 256. Kau rasa macam mana? Weh, berbaloi sangat. Tunjuk sikit phone belakang dia, body dia. Okay, sekarang ni kita akan cuba tengoklah waktu 2.36 petang. Bateri kita belum sampai half lagi tau, 63% dan kita juga dapat 5G. Untuk penggunaan tu saya banyak guna santai-santai je boleh kata. Buka map tadi, lepas tu social media sikit, YouTube, lain game sikit kan. Just nice lah. Kita akan tengok nanti macam mana, boleh survive ke tidak. Dan kita akan tengok pula dari segi dia punya bahagian hadapan untuk screen. Macam korang nampak, bezel dia nice, screen pun cantik, pakai OLED, size dia pun besar. Paling best kan, selain ada refresh rate yang tinggi, dia punya peak brightness tu cecah 6,000 nits tau. So, korang boleh pakai outdoor, memang visibility tu tak ada masalah kan. Indoor apatah lagi. So, sekarang kita tengah rakam pakai Honor Win 4K 60fps. Kita dah sampai dekat tempat MyRC. Katanya yang ni tempat MyRC rooftop yang pertama dekat KL. Kita ada bawa lebih kurang 3. Macam yang korang nampak tadi, Rustler Ultimate. Sangkut jari. Lepas tu kita ada Ralo, yang ni baru. Dan kita juga ada dekat sini Drift. Kalau tengok dekat sana kan, ucap sana sikit. Yang ni kita ada tempat main bagi apa semua, scale 110 dekat ujung sana tu. Jom tengok kat ujung. Kat ujung tu tempat main Drift. Yang situ tempat main crawler. So kita akan cuba tengok nanti macam mana. Sekarang ni kita nak main dengan Aerol, tapi kereta dia dah problem. Kereta kau apa tadi problem? Shaft dia patah? Apa benda ni? Dia dah terkeluar ni. Alamak, terkeluar. Kalau terkeluar kita kena campak lah. Tapi sebenarnya kat sini, kalau korang tak buat RC, diorang ada buat sewa kat sana. Kena bayar RM10 kot. Nama tempat ni korang tengok je dekat skrin. Makan penuh boleh melekat Woi, mantap. Sekarang pukul 4.23, kita main RC lebih kurang 2 jam. Untuk phone, kejap lagi kita tengoklah bateri dia berapa. Sebab sekarang saya rakam pakai Honor Win 4K 60fps, kamera depan. Memandangkan kita dekat atas rooftop ni, kat tengah-tengah KL ni, so kita akan review pula bahagian dia punya kamera. Sekarang kita dah masuk dekat dalam aplikasi kamera. Untuk UI dia simple je, senang lah untuk korang guna. So untuk rakaman gambar dia datang dengan 0.6, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan max boleh pergi sampai 100 kali. Ok, ni detail dia, 100 kali memang pecah lah sebab dia pakai digital zoom. So kita back. Dah ada portrait 1, 2, 3. Ada night mode dekat sini. Lepas tu ada apa? Untuk rakaman video pula boleh 4K paling tinggi. 4K 60fps sahaja. Lepas tu ada bokeh, korang boleh adjust nak macam mana kan. Lepas tu ada untuk yang ni beauty kot. Betul lah beauty. So kita back, ada mode pro, macam-macam korang boleh setting. Dan juga ada more, yang ni fungsi more, multi video ada, stage ada kan. So kalau pergi dekat rakaman gambar tadi, kita juga boleh aktifkan macam yang ada dekat dalam phone Honor Magic Series, motion sensing. So kalau ada objek bergerak tu, dia akan tangkap dengan sangat-sangat detail. Sekarang ni kita akan cuba tangkap gambar sikit lah. Kita tengok hasil macam mana, nanti korang boleh nilaikan lah kualiti dia. Alright, so sekarang ni macam korang nampak pukul 5.35 petang dan bateri 42%, masih banyak lagi. So kita akan tengoklah apa yang kita akan buat sekejap lagi. Kita santai-santai dulu makan. So far isu yang saya perasan dekat Honor Win ni kan, kalau kita pakai kamera, record time dekat luar, lama-lama nanti bila dia overheat tu, phone memang start lagging dan dia cepat panas lah. Korang tak boleh nak shoot lama-lama tau.
Untuk suhu dia berapa panas tu saya tak pasti, sebab saya tak bawa tempat check tu. Nanti tengoklah apa lagi yang kita boleh buat dekat phone ni. Sedap Rol. Sedap kan? Dapat banyak kan you? Satu lagi HSP pun senang dapat kan? Beli yang kau ni? Kata aku beli pula kan. Okay, so untuk update sekarang ni lebih kurang pukul 8.28 malam. Kalau nampak dekat situ, bateri tinggal 29%. Alang-alang dah malam ni, kalau nampak kat belakang tu, kita akan buat apa tau? Kita akan test kamera, kita akan test low light dan juga video. So korang stay tune. Persingkan pertama, kita akan pergi bulan bintang ni sebab nak cari baju adik sikit. Lepas tu baru kita pergi tempat lain. Dekat sini agak cantik juga sebenarnya tau, untuk ambil waktu malam kan, untuk ambil gambar low light. Korang nampak lah, kat highway ni kita ada dekat sekitar area Melawati. Kak beli apa? Tak hulu. Hello guys. Finally, kita dapat berjaya pakai seharian Honda Wing ni. Banyak tempat kita jalan daripada pagi sampai ke malam, sampai ke esoknya tau. Korang tengok sekarang ni pukul 12.28 pagi, dah hari Ahad, kita keluar hari Sabtu. Bateri dia masih berbekal 14% tau. Sangat tahan lah. Memang 10,000 mAh itu bagi saya memang sedap lah untuk korang pakai seharian. Kalau masuk dekat setting, kita pergi dekat bahagian bateri. Korang tengok dekat sini, battery usage kan kita pakai balance. Lepas tu dekat battery use ni korang nampak screen time 10 jam 50 minit, usage time 15 jam 37 minit. Memang all the way tu saya akan pakai. Memang tak henti saya guna tau. Tengok YouTube, tengok movie, buka kamera, WhatsApp, lepas tu macam-macam benda lah saya buat. Social media, TikTok, main game sikit kan. Dan masih berbaki 14% lagi. So apa pendapat korang? Berbaloi ke tak? Sekarang saya pun dah barai gila dah seharian berjalan kan. Tapi bagi saya kan, Honda Wing ni memang satu device yang terbaik lah untuk korang yang perlukan bateri besar, yang perlukan power device tu kan. Memang terbaik lah Honda Wing ni kan. Kita boleh nampak lah tadi kan, bateri sangat tahan dalam body yang sekecil ni tau. Untuk spek lain tu, korang tengok dekat skrin lah. Banyak benda kita dah test. Kalau yang tak ada dalam video ni, korang tengok dekat video unboxing kita yang lepas tu. Macam-macam kita sembang. Next video nanti saya akan buat penderaan lah macam biasa. Kita akan install segala game. Daripada game biasa, game heavy, sampailah AAA. Korang boleh komen sekarang, korang nak saya dera game apa. Dan kalau korang ada idea nak apa lagi saya buat dekat model ni, pun boleh komen juga. Rasanya sampai sini dululah video kita untuk kali ni. Anyway kan, yang bestnya, walaupun dari kipas berpusing dekat situ ada lubang-lubang, tapi dia still water resistant, bukan setakat IP68, ada 69 dan juga 69K tau. So, rasanya sampai sini dulu. Jumpa korang di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum dan stay racun.